Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Terima kasih kepada orang-orang Kelantan yang telah hadir beramai-ramai pada malam ini. Saya difahamkan sekitar 500 orang yang hadir secara fizikal. Tepukan gemuruh kepada semua. Dan kita juga ada ribuan yang sedang menonton atas talian, walaupun saya difahamkan ada sedikit sebanyak masalah teknikal yang dihadapi. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, bila kami menubuhkan Parti Bersama, atau lebih tepat mengambil alih bersama yang telah pun wujud lebih kurang 10 tahun, kita memang merancang untuk membawa satu budaya politik yang baru. Ini bukan parti serpihan mana-mana parti, walaupun saya dan Rafizi, saudara Syukri daripada PKR. Syukri sebenarnya ada sejarah lebih panjang. Sebagai student, dia student gamis dulu, kan, sayap mahasiswa PAS. Lepas tu dia masuk PKR. Kita merancang untuk membina satu wadah parti yang betul-betul baru, yang dapat mewakili rakyat Malaysia yang sebenarnya rasa frust tengok politik yang ada. Sebab mungkin Rafizi akan ulang sikit sebanyak, sejak tahun 2022 rakyat Malaysia bila ditanya kalau esok pilihan raya parti mana kamu akan sokong, jawapan dia biasalah, kalau yang lazim tu antara PH, antara BN dan juga PN kalau di Semenanjung. Dan jumlah yang memilih tiga-tiga parti yang sudah ada ini semakin berkurangan. Yang bertambah ialah tidak tahu. Dan tidak tahu ini, ataupun bukan mana-mana parti tersebut boleh dipecahkan lagi. Termasuklah dia merasakan tidak ada mana-mana parti yang mewakili hasrat dan keinginan mereka, ataupun mereka merasakan bahawa parti ini sama saja. Maka kita merasakan masanya sudah tiba untuk kita membuat satu gerakan baru, Parti Bersama. Jadi ini berdasarkan kesedaran tersebut. Sebab pengundi, dan ini merentas kaum, orang Melayu, Cina, orang India merasakan bahawa mereka mahu sesuatu yang baru. Kita membentuk Parti Bersama bagi memenuhi keperluan tersebut. Dan saya nak contoh kenapa Parti Bersama ni mengambil pendekatan yang berbeza. Kita dah isytihar parti Sang Kancil ni akan bergerak sendirian. Walaupun banyak orang kata ni kerja gila. Sebab daripada zaman Parti Perikatan, bukan Perikatan Nasional ya, Parti Perikatan Kapal Layar dulu, zaman Tunku Abdul Rahman, sampai kita ada barisan, atau lebih lama lagi kita ada Angkatan Perpaduan Ummah, kita ada Barisan Alternatif, kita ada Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, Muafakat Nasional. Lazimnya parti-parti dekat Malaysia ni dia akan bergerak dalam coalition, di dalam kerjasama parti-parti yang disusun sebelum pilihan raya. Sedang PAS dah establish, dia dah susun jentera dia bertahun-tahun dan sebagainya, dengan jentera yang dia dah sulam dengan kerajaan negeri dan sebagainya. Kalau Barisan Nasional, minta maaf cakap, saya tengok banyak pimpinan Barisan Nasional kalau kat Kelantan ni dia tak kisah pun kalah. Betul tak? Dia lagi kalah lagi bagus. Sebab dah turun, bajet dah turun, kemudian masuk bertanding dia pun tahu dia kalah. Di peringkat Pakatan Harapan pula, kita tak selesai ni rundingan kerusi. Bila masuk 2023 kena pula berunding Pakatan Nasional. Last kita kena settle rundingan kerusi kadang-kadang sebulan sebelum pilihan raya, atau lebih dekat lagi. Kadang-kadang orang tu merajuk dan sebagainya, kita terpaksa agih dan macam-macam lah.
Jadi kita dah tahu bila kita masuk bertanding tu, waktu itu tidak ada, kita tahu yang kita tahu bahawa kita punya jentera, kita punya persiapan tu tak sama macam PAS. Saya rasa orang Kelantan nak perubahan, sebab waris-waris saya ramai lagi dekat Kota Baru kan? Mereka bagi tahu tentang isu-isu yang dihadapi. Kita tahu masalah dia real, dan saya tahu juga orang Kelantan bukannya totok kepada PAS semata-mata, tetapi mereka juga nak satu parti yang betul-betul ambil serius tentang keinginan mereka, bukan hanya datang meraihkan suasana pilihan raya lepas tu cabut balik. Jadi bila dalam keadaan macam tu, kita pun terkejut kenapa PAS menang lagi. Jadi saudara-saudara, sebab itu pendekatan yang kita bawa di dalam parti bersama ini untuk berdepan dengan situasi tersebut. Kita bergerak sendiri. Kita dah buka, semua yang belum jadi ahli, kita harap dapat pergi ke laman web parti bersama.org, boleh menjadi ahli parti. Kedua ialah selepas jadi ahli parti, anda juga boleh memohon untuk menjadi calon pilihan raya. Jadi kita nak banyak lagi yang apply, ya. Ramai nak jadi calon ni, boleh. Kita nak minta nama-nama masuk untuk jadi calon, dan kemudian kita akan tengok mana tempat yang sesuai. Tidak ada masalah, ini nak bagi kat parti A, parti B, parti C, sebab kita bergerak sendiri sebagai parti bersama. Kita juga sebagai sebuah parti yang baru, sebagaimana saudara Rafizi kata, yang paling penting dalam pilihan raya kita, paling kerja paling gila yang kita kena buat ialah di Johor dan Negeri Sembilan. Itu yang akan datang dalam masa yang terdekat. Tetapi kedua ialah pilihan raya umum nanti. Dalam keadaan parti bersama ini masih lagi baru, kita tahu ada cabaran-cabaran yang besar, tetapi kita nak mempersiapkan, insya-Allah advantage yang kami ada yang taklah setua macam parti-parti dinosaur yang lain itu. Kita melihat pilihan raya umum ke-17 itu sebagai satu peluang yang besar, dan kita nak susun insya-Allah calon-calon yang dapat buat kerja lebih awal. Sebab kita tak perlu berunding dengan parti lain. Kita juga struktur kita lebih lepeh, lebih flat. Dia bukan soal nak berebut jadi ketua cabang ke nak jadi ketua bahagian macam yang kita lazim lalui dengan parti-parti yang lama. Kita boleh susun. Kalau kita rasa okey, contoh saya tahulah Bekalan Cepa ni seatnya agak susah. Ni tempat kubu PAS yang sangat-sangat kuat. Tetapi contohnya ada calon yang sangat sesuai lah, ada ustaz kat sini ke hari ni yang sesuai boleh jadi calon dekat Bekalan Cepa. Kita boleh susun buat kerja untuk 4 tahun. Saya rasa kalau buat kerja, turun pergi, orang buat kenduri kahwin, orang meninggal, ziarah, ketuk pintu rumah ke rumah 5 tahun atau 4 tahun, saya rasa akan ada impact. Takkan tak ada impact, betul tak? Tapi selama ni kita tak pernah buat. Selama ni semua calon parachute, payung terjun. Confirm lah memang pengundi takkan rasa kita ni ikhlas. Jadi sebab itu kita kena susun gerak kerja ini, tengok kerusi-kerusi yang berpotensi, dan kita boleh tengok keputusan dalam pilihan raya yang akan datang. Sebab benda ni dah berlaku. Dalam pilihan raya yang lepas, misalnya kita ada tengok ada kawasan yang Barisan Nasional boleh menang, ada kawasan yang Pakatan Harapan pun boleh menang. Jadi nothing is impossible, tetapi kena ada gerak kerja yang betul. Sebab Kelantan ini, saudara-saudara, Kelantan ni kita semua tahu. Tadi siapa sebut tadi, ada beberapa orang penceramah sebut kehebatan orang Kelantan. Memang betul. Kalau kita pergi ke Kuala Lumpur, perniagaan Bumi Putra, daripada perniagaan buka warung, buka kedai makan yang besar sedikit, buka kedai yang sederhana besar, sampailah korporat-korporat, ramai orang Kelantan belakang. Ramai orang Kelantan. Jadi kita tahu, kalau pergi PTD, kita tengok KSU dekat kementerian,
tu pun kartel Kelantan berlaku. Jadi kita tahu bahawa orang Kelantan ni di luar memang hebat. Cuma yang kita sedih, dan betul lah, kalau dulu macam ayah saya sekarang umur dia 96 tahun. Dia nak buat form 6 tak ada dekat Kota Baru. Nak buat form 6 kena pergi KL, Pulau Pinang, Kuala Kangsar atau Singapura. Itu saja. Universiti zaman tu Singapura saja. Tetapi itu dulu. Yang kita sedihnya sampai hari ini, makna bila kerja-kerja yang baik kena pergi keluar, kena pergi ke Kuala Lumpur, kena pergi ke Pulau Pinang, kena pergi ke tempat lain. Sedangkan kalau kita buat dengan cara betul, kita boleh pastikan orang Kelantan ni dapat kekal di sini. Kalau dia belajar pandai, tak apalah pergi belajar universiti, mungkin pergi belajar di KL ke apa. Kelantan pun dah ada universiti sekarang. Tetapi kemudian bila balik tu, kalau dia bekerja di KL pun mungkin boleh selepas 10 tahun boleh pulang semula ke sini. Tak payah nak redah jam dah waktu hari raya tu. Kan dia boleh berada di sini. Infrastruktur ada peningkatan, betul. Airport dah canggih. Kereta api akan siap tahun depan kalau ikut janjinya. Harga tiket saya tak tahu berapa, tapi katakan nak makan nasi kerabu 4 jam daripada KL ke Kota Baru. Bagus semua tu. Tetapi kita juga ada isu-isu asas yang tak selesai. Isu paling besar dulu ialah isu air. Adalah airport canggih, ada rail canggih, kalau air tak selesai, ingat orang akan datang ramai-ramai ke Kelantan. Kita tak nak macam sekarang. Airport Kota Baru tu kalau tengok pelancong, kebanyakannya nak pergi mana? Nak pergi Terengganu. Dia hanya sampai, nasib baik Terengganu ni negeri dia panjang. Jadi kalau nak pergi pulau ke atas, kena pakai airport KB. Kalau adalah yang tu, dia akan bermalam lah semalam dekat Kota Baru. Kebanyakannya tak akan bermalam pun, terus naik kereta pergi ke Terengganu, ke Besut. Jadi kita kena, itu tugas nak selesaikan isu air. Macam-macam lah dia duk menuding jari. Saya pernah jumpa sahabat saya orang Kelantan, dia ni kuat punya kupas. Dia kata dia dapat tahu yang dulu sebenarnya ada banyak plan-plan pasal air ni, tapi bila UMNO kalah dulu, dia hilangkan semua plan tu. Tetapi soalnya Kelantan telah ditadbir oleh PAS ni sejak 1990. Kan, air Kelantan ni di bawah kuasa kerajaan negeri. Jadi sebenarnya isu ini kalau ditangani dengan baik, tak boleh nak, kerajaan negeri tak boleh lari sebenarnya daripada menyelesaikan masalah air Kelantan. Betul, kerajaan pusat ada tanggungjawab untuk bantu, tetapi kerajaan negeri juga kena mainkan tanggungjawab. Kalau isu air ni selesai dengan baik, apa yang kita tengok, kedai-kedai filter air itu pun tak laku dah. Tapi kat Kelantan itu jadi satu perniagaan yang besar, sebab masalah asas isu air ini tak dapat diselesaikan. Kilang-kilang banyak tak boleh buka. Ada satu supermarket yang sangat besar di Kelantan kena berbelanja hampir 1 juta ringgit untuk proses pembersihan air tu. Dia nak buat satu fasiliti pembersihan air, dia kena belanja 1 juta. Bayangkan kilang-kilang lain, adakah mereka sanggup nak belanja banyak tu untuk membersihkan air? Sedangkan kalau mereka buka, tak payah pergi jauh, pergi ke Terengganu, mereka tak payah pun nak ada satu kemudahan untuk membersihkan air. Jadi itu tentang apa yang kerajaan negeri kena buat. Gaji, saudara-saudara, gaji di negeri Kelantan ini, saya tahu banyak syarikat-syarikat yang tak pun mendaftar pekerja mereka secara rasmi, sebab kalau daftar dia akan bercanggah dengan gaji minimum, nak bayar 1,700. Banyak perniagaan yang kecil tak mampu pun, jadi dia terpaksa bayar secara tidak rasmi kepada pekerja-pekerja tersebut. Maka pekerja ini pun tidak ada perlindungan. Sebab itu kalau kat Kelantan, apa yang mungkin masih lagi B40 atau keluar sikit daripada B40 di Kuala Lumpur, dah pun jadi T20 dekat negeri Kelantan, sebab jurang pendapatan. Jadi sebab itulah adanya brain drain pada orang Kelantan yang cerdik banyak memilih untuk pergi bekerja di luar.
Jadi apa yang antara perkara penting yang di bawah Parti Bersama ni, agenda yang kita nak bawa, dan saya tengok Kelantan ada potensi yang sangat besar, ialah soal pertanian moden. Kita tak payah pergi jauh, kita tengok negeri Thailand, negara Thailand, ya? Tak jauh daripada Kelantan. Mereka sangat berjaya dalam sektor pertanian. Tetapi Malaysia, ya, kita banyak tanam sawit dan sebagainya, tetapi dari sudut makanan, kita adalah negara yang mengimport kebanyakan bekalan makanan kita. Waktu biasa mungkin kita tak terasa sangatlah, tetapi pada waktu Covid, siapa ingat pada waktu itu kita berdepan dengan pelbagai masalah sebab bila tak dapat masuk makanan ke dalam negara kita. Jadi ini antara perkara yang kerajaan kita rasa perlu beri tumpuan. Dan di bawah agenda Parti Bersama, kita nak ambil penekanan kepada soal security makanan ini, dan inilah peranan yang boleh dimainkan oleh negeri Kelantan. Sebab Kelantan ini ialah negeri yang sangat subur dengan pelbagai kalau sekarang kita tengok mungkin banyaknya beras, ada juga tanaman lain. Kalau di lodging kita ada tanaman-tanaman sayur di sana, tetapi sebenarnya banyak lagi potensi. Orang Kelantan ni dia terkenal buka tanah. Antara yang terkenal ni ialah tentulah keluarga Tuan Ibrahim Tuan Man lah. Dia orang Kelantan pergi ke Pahang. Pahang tu banyak yang buka tanah tu ialah merupakan orang Kelantan. Jadi atas kesedaran itu, kita merasakan ini antara potensi untuk kita memastikan orang, anak-anak muda ni dapat kekal berada, tak perlu berhijrah. Dan kalau kita tahu pertanian moden ni dia menggunakan teknologi. Dia bukan dah benda yang dilihat hanya macam 3D, dangerous, difficult, dirty job, tetapi dia juga merupakan satu perniagaan yang ada banyak potensi dan dapat membawa pulangan yang sangat baik kepada mereka sekiranya diusahakan dengan skala yang besar, dengan teknologi yang terbaru dan sebagainya. Jadi saudara-saudara yang saya hormati sekalian, adanya Parti Bersama ini ialah untuk menghidupkan semula politik Malaysia. Kita nak bagi pilihan kepada rakyat, nak bagi pilihan kepada pengundi. 2018 waktu itu kita merasakan pada waktu itu bahawa ada chance, waktu tu rasa sentimen nak tukar PAS di negeri Kelantan pada waktu itu agak tinggi. Tetapi bila datangnya 1MDB, pengundi-pengundi waktu tu dia rasa takut dia tak nak UMNO, tapi dia belum yakin dengan Pakatan Harapan pada waktu itu. Pelbagai faktor lah, mungkin sebab DAP, mungkin sebab yang memimpinnya pada waktu itu Dr. Mahathir yang di Kelantan yang agak kontroversi dan sebagainya. Maka akhirnya PAS selamat di negeri Kelantan pada tahun 2018. Jadi bukan sebab PAS kuat 2022 orang kata gelombang hijau, bukan hanya di Kelantan, di Selangor, di Kuala Lumpur, kawasan saya ni kubu UMNO sebelum ni. Saya merupakan wakil rakyat pertama bukan UMNO di Setiawangsa 2018 menang. 2022 calon kedua yang dapat undi tertinggi bukan UMNO tetapi Perikatan Nasional. Sebab apa? Waktu itu ramai lagi pengundi-pengundi Melayu ni yang dia tak nak UMNO, sebab UMNO ni bagi dia sinonim dengan rasuah. 1MDB dengan Zahid Hamidi. Kemudian bila sampai ke PH, mereka ada masalah dengan DAP, atau mungkin masalah dengan Anwar Ibrahim, wallahualam. Maka mereka pun memilih Perikatan Nasional. Bukan mereka suka sangat dekat Perikatan Nasional, tetapi dalam banyak-banyak parti yang ada, dia kata bolehlah. Jadi kita sebab itu hari ini bersama, kita tengok bahawa penyertaan dalam Parti Bersama ni sangat menarik. Ya, jadi sebab itu kadang-kadang saya pun tak cerita sangat soal PKR dan sebagainya, sebab saya tahu yang datang pada malam ini pun ada sahabat-sahabat PKR, ada sahabat-sahabat daripada Amanah, ada sahabat-sahabat Bersatu, ada sahabat-sahabat daripada PAS, pelbagai. Dan kita lihat daripada segi statistik keahlian bagi Parti Bersama,
Kalau di peringkat awal waktu kita 18,000, sekarang kita dah 25-26,000. Waktu kita 18,000 tu keahlian hampir separuh tak pernah ada parti. Di mana ini ialah rakyat Malaysia yang tak pernah memilih mana-mana parti, tetapi sekarang dia memilih parti bersama. 27% ialah mereka daripada PKR. Dan saya dimaklumkan bilangan ini juga semakin menurun. Bermakna kita lebih banyak daripada orang-orang yang bukan daripada PKR pun. Kemudian kita ada 15% daripada Parti Melayu. Paling banyak daripada UMNO, PAS, Bersatu dan Amanah. Jadi ini menunjukkan bahawa bersama ni kita dapat satu keahlian yang sangat balance. Dan bilangan keahlian kita, peratusan keahlian kita di kalangan orang ialah 61%. Lebih kuranglah dengan demografi orang Melayu di peringkat kebangsaan. Dan ini lebih tinggi peratusan keahlian Melayu daripada PKR. Jadi ini satu kejayaan yang besar yang menunjukkan bersama is ready to be a national party, satu alternatif kepada parti-parti yang ada di luar sana. Sebab saya yakin pengundi-pengundi sudah pun bosan. Dia nak tengok parti yang betul-betul ikhlas nak bawa perubahan. Antara benda yang saya rasa, saya dulu kita pernah bersuara di dalam kerajaan dan kita rasa kita akan terus bercakap. Benda yang sepatutnya kalau satu parti atau kerajaan yang mendakwa memperjuangkan reformasi boleh buat, bagi saja peruntukan kepada semua ahli parlimen. Saya rasa itu cara yang boleh dibuat oleh kerajaan. Waktu itu boleh beli jiwa. Sebab macam di Kelantan memang hampir semua hampir semua ahli parlimennya ialah ahli parlimen pembangkang. Dan ini merupakan negeri majoriti besar Melayu. Kan kalau kerajaan bagi dia satu mesej yang jelas. Tapi kita tengok kerajaan sekarang bukan setakat ahli parlimen pembangkang dia nak potong peruntukan. Ahli parlimen kerajaan yang PKR pun dia nak potong peruntukan. Kan? Itu menunjukkan kita kena move on. Kita kena tunjuk budaya politik yang baru. Apa lagi yang kita boleh tunjukkan di bawah kerajaan di bawah parti bersama ni? Apa lagi kelainan yang kita nak tekankan? Kelainan yang kita nak tekankan ialah kita nak bawa isu-isu yang dekat dengan rakyat. Kalau kita tengok politik ataupun apa yang berlaku pertikaian yang ada pada hari ini, dia menunjukkan bahawa tidak ada kematangan. Macam PAS kita pun pelik juga. PAS faham sejarah dia, terutamanya sejak 1990, dia selalu menyorok di belakang orang lain. Walaupun kalau kita kata dia ni, kalau satu tentera, bala tentera, PAS ni adalah tentera darat, memang kuat PAS dari segi jentera di bawah dan sebagainya. Tetapi yang di depan tu jenderal yang dia guna, dulu dia guna Tengku Razali Hamzah, lepas tu dia guna Anwar Ibrahim, lepas tu dia guna Muhyiddin Yassin, baru itu dia nak bagi Samsuri sekejap. Last dia tarik balik bagi kat Hamzah. Kan? Jadi rasanya Samsuri tak sempat kan jadi ketua pembangkang dekat parlimen. Dia jadi atas kertas saja. Dia tak pernah merasa menjadi ketua pembangkang di parlimen. Itu masalah Perikatan Nasional. Masalah PH kita dah tahu kan, bagaimana tidak dapat melaksanakan agenda reform. Barisan Nasional pun kita tahu masih sama lagi. Jadi atas dasar itu kami memilih mungkin kerja gila untuk buat sesuatu yang baru dengan parti bersama. Tetapi kita yakin bahawa kalau belum cuba, belum tahu. Yang pasti memang ada permintaan daripada pengundi untuk sesuatu yang baru. Cabarannya bagi parti bersama ialah kita nak memenuhi keinginan pengundi tersebut. Dan kita dapat melihat di dalam PRN yang akan datang di Johor dan Negeri Sembilan dan seterusnya, mungkin Melaka dan juga pilihan raya umum yang akan datang. Tapi saya yakin sekiranya kita susun dengan baik, kita buat kerja di lapangan dengan bersungguh-sungguh, saya yakin insya-Allah lebih mudah untuk kita menjual parti bersama di negeri Kelantan ini berbanding dengan kalau kita nak jual Barisan Nasional ataupun Pakatan Harapan. Itu harapan saya. Kita nak tengok
Sebab orang Kelantan ni dia tidak ada takut nak buat perubahan politik. Kalau dia nak beralih, dia beralih, kan? Tetapi kita kena tunjukkan keikhlasan, kita kena tunjukkan kepimpinan yang menggabung. Mungkin ada mereka yang pernah menganggotai parti, mungkin mereka yang fresh, ya? Kita nak alu-alukan. Kalau ada profesional, usahawan aktivis yang daripada negeri Kelantan yang belum pernah juga sertai politik, untuk turut bersama supaya kita dapat benar-benar tawar satu alternatif yang baharu kepada orang Kelantan. Itu harapan saya, insya-Allah, dan kita doakan semoga Parti Bersama dapat memenuhi aspirasi rakyat Kelantan dan juga rakyat Malaysia. Dan dengan ini saya ingin mempersilakan saudara Rafizi Ramli.